Waktu Pika nak bangun tu, rasa macam badan Pika tertindih tau. Atas kepala. Panjang rambut. So cerita ni baru lagi terjadi masa saya bertanding Miss Teen Global itu. Dengar ke tu? Dengar. Gitu je. Aku rasa tadi bukan kiss. Alright guys, so kita kembali lagi dalam channel ataupun segmen podcast seram. So kali ni versi talent perempuan. Kalau yang mana perlu tengok lagi konten ataupun versi lelaki, boleh pergi tengok dulu. Kita ada Faiz dan juga Aik. So now kita teruskan dengan penceritaan ataupun pengalaman-pengalaman seram yang nak diceritakan oleh talent perempuan. So macam mana Fa? Kalau rasa untuk talent lelaki tadi macam mana? Tu dia lelaki seram ni memang dengan tempat dia. Yes. Dia pun tak pelik kenapa kita tukar tempat. Ya, betul. Kiss tak pelik ke Kiss? Pelik tapi waktu tahu je lah. Okey, kalau pelik, apa yang Kiss rasa dekat tempat lelaki tadi? Okey, tahu dah. Asal dia pun cuma Faiz je lah. Ya, berat tiba-tiba. Ya, betul. And then, bukan disebab tu je. Jujur aku cakap kan. Sumpah demi Allah, aku rasa tadi bukan Kiss. Dia duduk belakang ni lah. Bukan, sebelum tu. And then Nampak time, roh aku jadi Jangan lah. time mana? sumpah demi Allah, Maksudnya? aku rasa bukan Kiss tadi. Bila? Time dekat sana. Apa? Lain. Apa yang lain? Cara pandang tadi. Sumpah. Mana ada. Sama je. Lagi-lagi time kita dah nak gerak tadi kan. Kan aku simpan light kan. Hantar aku tengok dia pandang aku tak tahu lah. Dia pandang aku atau tak. Cumanya aku rasa aku tak pandang langsung ke dia. Dia mana macam ni? Mana ada. Kursi tak ada. Sumpah demi Allah. Perasaan je tu. Ya, okay. So tak apalah guys. So sekarang ni kita dah kembali ke office. Kita masuk dalam studio balik. Jadi Kiss, boleh ke Kiss kongsi kisah pengalaman seram Kiss? Kalau sebelum ni kita dah pernah dengar dah kan. Kiss talent sementara. Yes. So now mungkin ada cerita baru. Ada ke Kiss? Ada. Ada? Okay, cantik. So boleh ke share dengan Nazwan, Aufa dan juga Audin? Boleh. Cerita ni fresh lagi. So cerita ni baru lagi terjadi masa saya bertanding Miss Teen Global itu. Miss Teen Global. Oh, baru sangat kan? Baru sangat. Baru bulan 5 itu. And Kiss satu bilik dengan Indonesia, Miss Indonesia. Okay, alright. Okay, so kita orang bermalam kat situ 4 malam. So malam pertama tu, lepas pada habis rehearsal apa semua, kita orang nak balik bilik. Tapi Indonesia ni cakap yang dia nak pergi bilik, nak tidur bilik mak dia dulu. Nak pergi bilik mak dia dulu untuk ambil barang apa semua tu. Lepas tu Kiss masuklah dulu bilik tu. Masuk bilik tu, okay, letak barang apa semua, beres je. Tiba-tiba dengar bunyi loceng. Okay, bunyi loceng tu Kiss bukalah tengok Indonesia tu. Okay, Indonesia tu bawa barang dia, letak apa semua. Dia duduk tu Kiss duduk atas katil Kiss macam main phone dah. Tiba-tiba bunyi loceng lagi. Lepas tu Kiss anggaplah macam mod Indonesia tu. Lepas tu Indonesia tu kata, you want I'm go or you go? Dia kata gitu kat Kiss. Untuk buka pintu? Untuk buka pintu. Okay. Kiss kata, it's okay, I'm go. Sebab Kiss dekat dengan pintu. Lepas tu Kiss bangun, Kiss bukalah. Kiss buka Indonesia tu. Yang Indonesia Kiss macam Pup Kiss pandang belakang. Kiss pandang belakang, dia tak ada dah. Yang Indonesia kat atas katil tak ada. Lepas tu Kiss macam tengoklah barang pula kat bawah tu. Tak ada juga. Lepas tu Kiss tanya, where you go? I'm go to my mother room. Why? Waktu tu ibu masuk macam biasa. So masuk macam biasa, okey lah Kang. Tu macam duduk ni. Kiss macam fikir dah pasal tadi. Kiss anggap tu perasaan je. Macam sebab dia pun ada dah kat sebelah. Macam okey je lah, my phone apa semua tidur. Okay, esok rehearsal lagi. Rehearsal apa semua, habis aktiviti. Kita orang duduk macam ramai-ramai apa semua. Habis tu, habis lewat lah dalam pukul 2, pukul 3 gitu lah. Lepas tu pun kita orang balik bilik. Indonesia ni dia nak ambil makanan dekat bawah, barang dia kat bawah apa semua. Okay, so Kiss naik dulu, siap-siap mandi apa semua. Lepas tu duduk dalam bilik tu. Duduk dalam bilik tu siap-siap. Dengar ketuk pintu. Okay, sebab dia tak buat kad. Kiss pun bukalah pintu tu.
Kiss buka pintu tu, Kiss macam masuk lah, bagi masuk apa semua. Lepas tu Kiss tidur biasa je. Tidur biasa apa semua, dengar ketuk pintu. Ketuk pintu buka lah. Lepas tu buka pintu tu tak ada orang pun. Macam tak ada orang pun yang dengar ketuk pintu tu. Lepas tu Kiss masuk Indonesia macam why what happened Kiss macam tak ada benda pun. Kiss macam nothing, just like ni. Lepas tu Kiss tanya dia dengar tak? I don't listen anything, I don't hear anything gitu. Kiss macam are you sure? Yeah, that's what dia kata lah. Macam dia pelik lah Kiss gitu. Kenapa? Lepas tu Kiss macam okay, tak apa, perasaan Kiss cukup. Lepas tu dengar lagi, Kiss tengok dia macam biasa je main phone apa semua. Lepas tu Kiss macam okay, tak apalah, Kiss biar dulu apa semua. Lepas tu last ketuk pintu tu Kiss macam Kiss nak lagi. Kiss bangun, Kiss buka Indonesia tu lagi. Yang Indonesia what? Yang Indonesia tu Kiss pun macam Kiss tengok dia, Kiss tengok Indonesia tu. Dua-dua ada. Wih, yang first tadi yang duduk atas katil tu tak ada. Dia baru masuk. Tapi Kiss duduk rasa macam ada. Tapi kali ni dua-dua ada. Dua-dua ada. Tapi yang dekat katil tu macam bayang-bayang dah nampak. So yang mana betul, yang mana Tu Kiss tak tahu. okey. Kiss pun macam memang Kiss bela kat situ macam dia pun dua-dua bercakap ke. Tak ada seorang pihak senyap. So Kiss dah nak expect apa-apa. Yang cakap English ke apa? Dua-dua cakap English. Okey. Macam tapi muncul cakap bahasa Inggeris tu sebab ikut Kang, Indonesia ni dia memang cakap English dengan Kiss. Okey. Tapi masa tu dia cakap Indo. Ada time yang masuk dia masuk tu, kamu enggak tidur lagi gini macam Kiss pelik tu. Sebab cakap Indo sebab sedangkan dia cakap English lah dengan Kiss. Sebab dia budak international, budak sekolah international gitu. Tu macam Kiss pelik lah, tapi tak apalah, mungkin Kiss faham ke apa ke. Tu macam dah dua-dua dekat sini Kiss macam tanya dia, why you here? You not like here? No, I'm here. Gini. Kiss macam, okay, masuk je lah. Kiss masuk, kita tutup pintu. Tak ada dah atas katil tu. Dia je yang masuk. Faham tak? Okey, faham. So dia je masuk. Kiss macam lepas tu Kiss macam tak sedap hati. Kiss tanya do you feel something like bad gitu? Dia kata no, I'm okay. Kiss macam okay, so okay lah. Kiss macam Kiss tidur je lah. Kiss tidur macam biasa. Memang Kiss boleh tidur sebab penat kan rasa apa semua tu. Lepas tu malam ketiga ni kita orang habis rehearsal juga. Habis tu kita makan dulu ramai-ramai. Tapi ni Indonesia dia cakap dia balik sekali dengan Kiss sebab kad dia tak ada. Kita orang letak dekat dalam bilik so aircon sejuk. Lepas tu Kiss naik dengan Indonesia, naik sama-sama apa semua. Lepas tu buka pintu masuk apa semua, duduk sekali. Lepas tu tengah cakap-cakap bawa-bawa dalam pukul 4, pukul 2, pukul 3 Kiss tak confirm. Tiba-tiba naik chat Indonesia ni chat. Kiss, I'm sorry I cannot go to our room. I want to sleep with my mom. I'm not feeling well, dia kata. Kiss macam sebab siapa yang naik dengan Kiss ni? Tapi yang sebelah tu tidur je. Memang ada lah. Memang ada ni tidur dengan Kiss. Dia sebiji sama. Pakai baju sama, rambut sama. Dia dalam cerita ni muka apa tak ada seram pun. Menyuprai je. Okey. So bilik Kiss, Kiss duduk kat tikap. Kat tikap tu dia macam tak ada lansir pun. Tikap memang tikap betul. Lepas tu dekat bawah ni hotel mewah. Tapi kat bawah ni macam lantai macam terbuka. Tapi masa Kiss masuk tu okey je semuanya. Mula-mula masuk okey, tapi tiba-tiba terbuka. Kiss macam alah, buat apa pula rosak apa semua ni. Lepas tu bila dapat cek yang dia tak boleh ni Kiss macam was-was sama ada dia main-main ke ataupun memang bukan dia waktu pergi Kiss tu ke, Kiss tak tahu. Tapi Kiss tidur je. Kiss tidur last night ni memang Kiss memang bukan malam Kiss lah. Last night memang betul-betul habis rasa. Kita orang makan sekali apa semua. Habis makan sekali tu naik untuk tidur lah. Kemah-kemah barang. Kita orang kemah barang apa semua. Sebab last night dah. Tiba-tiba kita orang masuk bilik. Kita orang masuk bilik. Nampak kita orang duduk atas katil. Kiss pun ada. Kiss dengan Indonesia duduk sekali. Tengah bercakap. Sumpah. Kiss kan tutup pintu dah. Kita orang masuk ni macam masuk. Tengah suka-suka ni sebab abang makan. How about your food ni? Lepas tu tutup pintu. Balik belakang. Kak buka-buka tengok Kiss dengan Indonesia tu duduk atas katil. Ni katil. Ada meja katil. Dia orang tengah ngadap ish, dia tengah bercakap. Muka Kiss muka dia.
Sama. Baju pun sama. Memang. Ha. Mana kata, okey, kalau tak ada kad tu, blackout lah kan, betul? Gelap. Buka je, tum ada. Dia orang tengah bercakap dia orang. Okey. Tapi dia orang tak kacau kita orang. Dia orang bercakap dalam dia- bahasa apa? Dalam masa dalam pukul ke? Kena bukan dalam bahasa apa? Tak dengar pun. Tak dengar pun dia cakap Tapi apa. nampak dia punya Tapi dia interact. berinteraksi. Main rambut lah. Gila ah. Lepas tu kita orang kerja. Kiss tengok Indonesia tengok Kiss. Indonesia dok sedar hati, Kiss dok sedar hati. Dia baca doa, Kiss macam buka pintu tak boleh. Kak dok boleh. Tapi dia memang dok kacau Kiss. Buka pintu tak boleh. Kita orang macam bukalah, kita orang takut. Kiss takut gila masa sebab tengah penat. Buka start pukul 2. Kita orang duduk dalam tu pukul 2. Dah dekat subuh. Kita sebab call time kita orang pukul 5. Pintu Kunci. Padahal kita orang dekat tu. Lepas tu tak boleh. Tak boleh. Memang. Tapi dia orang memang nak kacau lah. Dia orang just dia orang cakap tengok. Cakap tengok. Sumpah no. Indonesia ada cerita benda ni dekat dia orang punya podcast. Miss Indonesia. Oh, cerita sama. Cerita yang sama. Rasanya. Meremang tu. Korang boleh tengok kalau korang tengok. Tapi masa tengah struggle tu memang kita orang tak ada energy dah. Pukul 2 rupanya kita orang rasa sekejap je. Rupanya daripada pukul 2 sampai dekat subuh. Pintu tu terbuka sebab kita orang punya dia punya mak, Indonesia punya mak dengan Kiss punya personal assistant lah. Cari kita orang sebab call time pukul 5. Tapi masa tu pukul 6 lebih tau. Kita orang tak ada lagi dekat call time tu. Jadi dia datang check. Kita orang memang buka pintu, kita orang memang dok berdaya lah. Tak dok pensang, cuma dok berdaya. Wih, takkan hampa tak panik macam Nampak diri dah sendiri. nampak diri sendiri tak boleh nak buka Okey. pintu. Gila macam mana tu? Masa tu, bila kita orang nampak, kita orang senyap lah. Kita orang cuba nak bercakap tapi Tak boleh. macam tengok macam dia. Lepas tu tarik pintu, Kiss tarik pintu, ketuk. Dia cakap tengok. Cakap tengok. Macam gitu je. Wih, sumpah kalau CCTV aku nak tengok CCTV dalam. Takkan tak ada dalam bilik kan. Kalau kat ruang tamu tu maybe ada kot. Ruang tamu hotel tu. Tapi kan Tak kita nampak sebab berlaku dalam bilik kan. Dalam bilik. Okey. macam ketuk. Last kali bila keluar tu rasa macam lega lah. Tapi masa malam final tu memang kita orang memang barai gila lah. Lepas tu esok kan tu sebab kita orang memang barai kan. So peserta lain ni tanyalah what's wrong. What's wrong, sedangkan kita orang ni kita orang sebelum kita naik bilik dengan Indonesia, kita orang makan-makan. Kita semua ni ada makan-makan macam bonding lah, bonding. Apa semua tu. Kita orang tak pergi pun dekat bonding tu sebab dia orang mandi pukul 3, pukul 4 gitu. Petang. Malam. Okey, Pagi. pagi. Ha. Okey. Kita orang kan pukul 2 naik dah. Tapi dia orang tunjuk gambar yang kita orang tengah makan sekali. Makna kata Kiss tersangkut dalam bilik tapi dia pun duk ingat makan sama-sama. Kiss dengan Indonesia ada dekat dia orang makan tu. Tempat makan. Ada 6 orang lah. Betul tak? Dua dekat Tempat makan. tempat makan. Dua Dalam dalam bilik. Dua dalam bilik, Dua atas katil. Ya real. Macam tu. Tapi dalam gambar tu pakaian sama, muka sama. Dan Kiss pun dalam bilik sama-sama. Sama, memang sama. Gila. Betul. Lepas tu sebab kita orang dia boleh tunjuk gambar tu sebab kita orang katalah kita orang ni kena kacau apa semua. Lepas tu dia orang kata, are you sure you eat we together gini. Dia tunjuk gambar makan. Ada tak gambar tu? Kalau ada kita minta. Okey. Nanti kita bagi kalau ada. Sebab dengan kita ada. Okey. Lepas tu kita macam, uish. Kiss tengok Indonesia memang tak berdaya sangat dah. Indonesia tengok Kiss. Padahal pada Kiss macam, padahal. Okey, gambar tu macam mana muka Kiss dan juga Indonesia tu? Sama je. Cuma Senyum apa semua. senyum kita tengah makan semua. Kita tengah makan. Kita orang makan bulat tau, dalam bulat. So Kiss Indonesia duduk tepi-tepi makan. Lepas tu makan tu kita orang tanyalah, kita orang bercakap ke tak apa semua. Macam biasa je, like normal je kata. You like just normal gini-gini. Kita macam, are you sure it's not me and Indonesia lah kata. Macam lepas dia orang macam, oh my god, scary, dia orang kata gitu. Macam Okey. So Kiss cerita tak dekat apa yang berlaku dalam bilik Kiss dengan Indonesia tu? Dekat yang bagi tahu Indonesia tu yang cerita. Oh dia cerita. Sebab speaking kan, speaking out. Ya Okay. cerita. Dia cerita tu macam tunjuk gambar ni. Tapi dalam gambar tu Indonesia punya kaki hitam dekat ujung. Tak tahulah dia orang perasan tu. Tapi kizum lah. Indonesia muka memang barai lah masa cerita tu.
Lepas tu nak lagi best cerita ni, rupanya sepanjang 4 malam tu malam 4 malam tu Indonesia duduk dengan Kiss pun. Yang ketuk-ketuk dengan Kiss tu bukan Indonesia. Yang Kiss tidur apa semua. Ya, sebab 4 malam tu dia tidur dengan mak dia sebab dia tak sihat. Okey, 4 malam tak tidur dengan Indonesia. Tapi Indonesia melalui benda yang sama dengan Kiss. Kayaknya apa yang Kiss kena, dia kena juga benda yang sama. Sedangkan walaupun dia tidur dengan mak dia. Dia rasa dia tidur dengan Kiss. Sedangkan dia pergi tu mak dia punya bilik. Nampak kalau tengok dia tengok naik rumah aku ni. So 4 malam, sebab tu nama Kiss 4 malam bersamamu. Kira sepanjang 4 malam tu Kiss duduk bersama Indonesia. Okey, 4 malam tak bersama dengan Indonesia. Cumanya yang terperangkap 2 orang tu adakah bersama dengan Indonesia ataupun tak? Indonesia kata dia pun melalui benda yang sama. Tapi tu bukan dia kata. Dia kata tak ada pun dia terkandas benda-benda. Tapi dia yang dia dok apa semua tu sebab dia melalui benda yang sama malam yang sama. Faham tak? Okey, so mana kata kan Kiss cakap Kiss tak pergi call time pukul 5 kan? Call time pukul 5. Okey, pukul 5. So call time pukul 5, Kiss pukul 6 je tak ada. And then orang pergi ketuk tengok-tengok Kiss dengan dia. So mana kata orang tu pun pergi ketuk bilik mak dia lah. Macam itu. Benda yang sama. Bila Kiss tanya, okay, ni last, memang betul-betul esok tu kita orang nak check out dah. Kiss jumpa dengan Indonesia, Kiss cakap do you ni speaker segini ni? Dia kata yes. Kiss cerita ke ya? Kiss cerita masa Melayu je. Lepas tu dia kata sama. Dia kata same like me. Dia pun cerita juga. Tapi memang dia cakap Indonesia. Tapi sepanjang Kiss kena tu dia cakap Indonesia. Sepanjang Kiss kena tu kamu dah makan gini-gini. Makna kata semua yang berlaku dekat situ bukan Kiss dengan dia. Memang Kiss seorang-seorang je. Tapi benda tu dia pun berlaku seumpama dia bersama dengan Kiss. Betul. So Kiss macam okay, orang lain dok kena benda tu. Hotel ni hotel mewah tau. So Kiss dok beranggap macam something wrong lah. Tapi yang selalu berlakunya akan berlaku kat hotel mewah lah. Kebanyakan. Okey, betul. Aku tertanya lah, macam mana POV orang yang ketuk bilik Kiss dan juga Indonesia tu bila mereka lambat pergi ke call time yang pukul 5 tu? Kiss punya yang jaga Kiss tu. Yes. Gana keadaan Kiss gini-gini. Okey ke dok ke? Dia kata masa dia sambut tu memang dia dengan mak Indonesia tu. Dia memang dengan mak Indonesia, cuma yang keluar Kiss je. Indonesia tu tak ada. Sebab Indonesia dia orang keluarkan dulu. Faham tak? Makna kata duduk bilik Kiss juga ke? Kita tak tahu benda tu. Sebab dia begini. Masa PA dia sambut tu adalah Kiss orang. Indonesia tu Tak ada. Okay. Yang Indonesia tu duduk bilik sebelum tu. dia kata dia duduk ambil bilik mak dia. Sebenarnya dia duduk bilik mak dia pun. Betul? Dia duduk bilik Kiss. Faham tak? Kiss pun kita faham dia tu. Dia kata you masuk bilik, betul dah masuk bilik Kiss. Tapi lalui benda yang sama, pukul yang sama, tapi kita tak jumpa pun dia yang betul. Macam mana Kiss cakap tadi dia duduk bilik Mak dia? Sebab dia check. Dia check cakap apa? Dia check Kiss, dia kata dia tak sihat, dia tidur dalam bilik mak dia. So apa yang aku faham kat sini adalah Kiss dengan Indon tu bersama satu bilik. Tapi situasi tu berbeza, faham tak? Okey. Kiss dia rasa Indon tu ada dengan dia. Okay. Padahal tak ada pun. Okey. Untuk Indon tu rasa Kiss ada dengan dia, padahal tak ada pun. Tapi adakah mereka ni duduk bilik bersama sebenarnya? Tu Kiss tak tahu. Macam mana? Aku tak tahu benda ni yang mungkin dia katuk mata Kiss ataupun katuk mata Indon tu lah. Betul tak? Tak tahu satu lagi, macam mana aku tak boleh bayang macam mana hang boleh tengok diri hang sebiji semua segala benda daripada atas sampai bawah sama macam diri hang. Aku tak boleh bayang. Dan bukan hanya ada satu, ada banyak ke? Dua lebih kurang. Kita tahu. Ada tak? Aduh, kalau dapat tengok gambar tu lah. Nanti kita akan meet up dengan dia orang. Okay. Siapa pun tunjuk kita ingat. Boleh terkata meet up. Ni betul Kiss lah. Betul. Don't worry. Betul ke Kiss ni? Betul. Takut sebenarnya Kiss ada kat sini pun. Ada. Kiss rasa Kiss ada kat sini. Kiss ada kat Tasik bodoh. Mana ada. Dia juga. Jangan duduk belakang bini aku. Tadi
Masa Kau tu. duduk Masa tu kau tu buat apa? Sial hang. Di family ada kan. Ini Ada mari. Ya. Sebab dia duduk hantar tak masa aku nampak yang tanya tu kan. masa Duduk lain macam tu kan. Duduk senyum-senyum macam tu. Kiss Patut sebut ni gitu Tapi tu betul kiss ah. Betul Kiss. Okey. Seni betul Kiss. Betul. Okey. Nama saya Kiss Natasha, Malaysia. Okey kalau dalam Malaysia tu betul. Okey. Entah bagi aku best contoh dia. Best. Dan seram sebab walaupun kita duduk dalam studio apa semua kan. Tapi rasa Sampai. Yo, betul. Sampai sebab aku nak imagine benda tu kan. yes. Kalau lah benda tu jadi kat aku, ya Allah, selalunya aku tengok movie. Ya, Ki ingat movie Ki ingat Ki mimpi tapi dok. Pak malam tu Confirm Ki kau kes bukan mimpi sebab benda Jom. kalau mimpi takkan ada Hari, orang nak cerita hari. yang gambar apa semua. Ha. Dia macam cerita apa lah. Tapi cerita ni dia tengok cermin tu interact dengan dia. Betul. Oh, tak tahu. Dia tak cakap kau dengan Kiss. Dok, dia gini. Dia tak okey, kacau kau cerita Ki. ni dia dok seram, tapi dia menakutkan Ayolah. Bagi kita seram pun sebab tak ada atu ke kuat tak ada. Tapi benda tu aku baru nak cakap macam ni. Benda tu seram selepas Kiss dapat tahu yang Itu bukan Indo. itu bukan dia. Ha. Itu bukan Ish. perempuan Indo tu. Tapi masalahnya dia masuk, dia nampak sendiri dan diri dia dengan tu. Oh, tu Kiss memang Kiss nak bercakap tak ada nak mikir apa sebab kita tengah penat je Kiss macam Kiss tak tengok telefon ke? Ya Allah, aku pula rasa macam telefon Kiss ada phone. Phone hidup je. Tapi dia nak buka Indonesia mati terus. Sedangkan masa tu kita orang tengah live sama, bateri banyak je. Malam tu Kiss memang telefon Kiss memang hidup je. Tapi aku rasa ini bukan dia bukan hantu tapi jin hantar. Dia menjelma. menyerupai. Menjelma. Faham. Bagi kita orang je orang lain tu. Bagi kita orang je orang lain tu. Mungkin dia ada Mungkin ada something yang dia Thing yang- buat kan. Contohnya macam hore-hore sangat suka ke. Tapi sepanjang malam memang kita orang raya lah. Malam pertama, kedua, ketiga memang kita Yalah, orang kalau aku raya. pun excited tu. Ya. Betul. International. Negara lain tu kan. Yes. Kiss tak cerita benda ni dekat Kiss punya yang jaga Kiss, yang handle Kiss. So apa yang dia cakap? Dia kata kita nampak letih je. Sepanjang pageant week tu memang kita letih. Memanglah kita letih sebab penat sehada. Tapi dia rasa lah macam pelik-pelik ke dok. Dia rasa Kiss biasa je. Cuma dia start takut bila dia buka tu Kiss orang tapi Kiss kata Kiss dengan Indonesia. Jadi dia macam overthinking dah. Kiss sedap nak time tu yang Kiss nak seorang. Kiss rasa Kiss kuat dua orang lah. Sebab Kiss jatuh lain ni, dia jatuh lain tu. Macam mana cara Tamina? Tak. Yes. Yang kat tu. Dua orang. Kiss memang dua orang. Rasa dua orang. Aku Sebab- rasa masa tu dia masih efek tu. Sebab kan pintu. Okay, ni pintu. Kiss dengan dia kan. Ketuk. Pintu terbuka, kita orang jatuh dua orang. Sekali. Okey, lepas tu kan Tapi penjaga Kiss akak Kiss. Penjaga dia akak dia. Mak dia akak dia. Oh dia datang dengan penjaga Kiss datang dengan mak Indonesia. dia. okey. Dengan mak Indonesia. Confirm ke yang Angkat penjaga Kiss tu pergi dengan mak dia? Kita tahu. Tapi memang nampak lah mak dia. Kiss nampak lah. Cumanya dia tak ada penjaga Kiss tu tak cerita lah yang dia pergi dengan mak Indonesia tu tak? Tak, dia pergi sendiri sebab dia nak check Kiss. Dia pergi seorang. Dia pergi seorang. So mak dia tu ada ke tak? Kiss tak tahu. Dia kata dia Kiss seorang je. Tapi kita rasa mak dia tu ada. Mak dia ada sebab gini. Okay, cuba bayang Kiss ketuk-ketuk dengan Indonesia. Terbuka sebab dia orang yang buka. So, penjaga Kiss tarik Kiss. Indonesia tarik. Kita orang jalan pergi dekat tempat kota tu pun sekali. 4 orang. Tak betul je. Ya. Okey, dah jalan sekali tu 4 orang tu. Itu betul ke tak? Bagi Kiss betul lah sebab Kiss jalan memang pergi kat kota tu. Sebab esok kan pagi dah. Wih, kalau dapat tengok CCTV ni kan. Best lah. Boleh minta tak? Hotel mana? Permission tak? Hotel tu dekat mana? Dengan KL. Sebut area je. KL. Nak cakap je nanti tepi. Cakap. Nama hotel tu tapi mewah. Best. Hotel tu best. Kita kena pergi sekali. Boleh. Bilik ambil bilik Kiss. Tengok ada 10 macam aku. Senang kita nak buat konten. Senang betul. Mudah. Okey, hang pegang kamera. Cantik. Sini pegang kamera. Ni lighting cantik. Tak payah banyak staff.
Yalah, saya ingat mula seru masa Tapi firasat aku mengatakan itu bukannya hantu ataupun ni, tapi itu jin lah. Cuma, Aku pernah tengok movie dekat Netflix tajuk Corin kot, Corin. Tak silap aku. Ori yang kiki. So benda tu macam sama lah. Corin kita. Ya. kau ni siapa ada nang? Pak, Tahu lah. ada pak kau Benda ni. ni tak boleh expect. Ya, betul dah. Faham. So itu antara cerita yang latest lah. Kan? So baru Baru baru. je, fresh. Baru bulan. Bulan 5 hari tu. Ni bulan 7. Dua bulan. Weh, fresh lagi cerita ni. So best and insya-Allah next kita boleh, mana tahu kita boleh panggil penjaga KIS, kita boleh panggil kawan-kawan yang bersama dengan dia dekat Nistin tu. Kau nak panggil Venezuela, Australia, panggil lah. Kita panggil Oh tak my kisah. God. Tak ada Boleh. Malaysia lah. Mana tahu mesti ada orang kat situ. Tak, maksud dia macam penjaga KIS akan Boleh. penjaga KIS Allah tak kan? Dah, kan. Penjaga panggil ni ke supaya dia boleh cerita daripada side dia pula. Aku POV dia kan. POV dia, apa Macam yang dia mana nampak dia- dekat KIS, apa yang dia angkat dan dia pergi bilik tu seorang-seorang ke kan. So shock benda tu. Thank you so much KIS. Kita dah dengar cerita KIS and tolong dapatkan gambar tu, nak tengok sangat gambar-gambar tu Boleh. So thank you so much. Tapi Ki ada check kalau nak. Check yang dia check kes dia tidur dengan mak dia. Okay, cantik. Boleh. Thank you Ki sebab sudi share cerita seram ataupun pengalaman seram. Ini first time aku dengar cerita macam ni. Betul. Sumpah Tengok diri cakap. sendiri kan. Betul. Tapi kalau bagi aku dah nampak diri sendiri, aku dah takut dah. Kalau aku terkencing kat situ kan. Yo. Itu tu hang. Yo, itu macam asal tak insaf. Tapi dia lagi cantik dari Ki. Ya. Serius? Dia bersinar. Dia bersinar. Dia tak nampak kotong-kotong kau. Dia sama macam Kiss, tapi dia lebih macam dia naik seri lagi daripada Kiss. So mana kata dia cantik lagi? Dia cantik lagi. Dia takut tengok Kiss. Dodo dia ingat Kiss janji. Kiss ni bukan dia. Alright Kiss, so thank you untuk cerita ataupun pengalaman Kiss. So next kita akan pergi ke talent seterusnya dan kita nak dengar pula kisah seram dia. So jom, let's go gang. Alright guys, so sekarang ni kita bersama dengan Wani. Tadi kita dah dengar dah for ada 4 kiss. 6, betul 6. So Dua yang next. real. Yes, 2 yang real. Oh. Yang real 1 je. Ni aku campur. Okay. So Nak bagi aku pening. alright. So next kita bersama. Nampak aku pula Jangan. Ha. Bini ada. Ada. So sekarang ni kita bersama dengan Wani. Okey Wani, bolehkah kalau kita nak dengar kisah seram Wani yang Wani lalui sendiri? Boleh ke share dengan audien? Boleh. Boleh. Kita dengarkan Alfa dan juga Nazrul. Silakan. Oh, salah. Dia Oh, host dia host pula boleh. Oi. Okey. Okey. Ada banyak. Banyak. Okey, cantik. Wani Nak yang paling seram. Ada paling seram Wani kan apa nama? Dulu ada kedai tom yum kan. Okey. Tapi secara cakap Wani membesar dengan mama meniaga, betul tak? Tapi at the same time dari kecil Wani berpindah randah kedai tu. Berpindah randah kedai tu. One of the reason juga sebab selalu kena guna-guna. Good ah. Selalu maksudnya macam orang selalu hantar. Okey. Dalam orang kata berniaga ni benda ni normal. Benda ni normal dekat sekeliling. Family pun senang katakan benda ni lali lah. Benda ni memang lali gila dalam family. Okey, faham. So untuk kisah pertama ni, Wani nak bagi tajuk apa? Okay, Mama Wani kan dia jual toye, makanan Thailand kan. So obviously lah kita akan panggil tukang masak Thailand. Memang pure from Thailand. Orang Pattaya ke Patani tak salah lah. Okay. Lepas tu Mama ni selalu juga tukar masak. Ada satu tukang masak ni perempuan. Dia ada family dia lah. Dia bawa 2 orang anak perempuan dia. Bawa datang sekali. So Mama sediakan tempat masak, Mama sediakan tempat tidur apa semua. Okey lah. And then selalu tak kena. Tu tak kena, ni tak kena. Dari segi every malam lah saya kata. Every night tu
macam-macam jadi. Macam-macam jadi. Contoh salah satu bendanya, kita orang beranggapan macam benda tu sebenarnya nak kena kat mama, tapi instead of kena mama, kena dengan anak dia, kena dengan tukang masak. Contoh, salah satu contoh yang kita orang boleh dapat tahu, bayangkan tukang masak ni dia angkat cawan, dia kemas meja lah, kemas meja makan, kan semua dah makan kan. Dia angkat, tapi tiba-tiba pecah tu pula, cawan tu pecah. Like tengah angkat macam ni, pak meletup. Bukan angkat, jatuh ke bukan? Tak, memang pecah dekat tangan. Dan dia hanya pegang tangkai? Dia pegang macam tu je lah. Okey. Lepas tu, kita orang tu macam dah tak, ni dah, kita orang tak okey, tak ngam sangat lah dengan kedai makan yang tapi time tu memang ngam tu pula. Kedai tu pandang direct kat kedai kita orang. Macam mana? Maksudnya macam time benda tu tengah jadi, kita orang nampak kedai sebelah tu tengah pandang kita orang. Adakah itu kebetulan? At the same time tengah pound dah pecah tu, kedai sebelah tu boleh pula macam pui macam tu. Dia macam ludah something ke apa? Dia macam tak puas hati. Asal kena cawan pula. Macam tu. Faham. Macam push macam tu. Memang nampak lah. Itu first. Second pula, anak dia pula terkena. Anak dia describe, dia nampak 2 orang. Satu yang tak ada kepala, yang tak ada tangan. Like macam Nampak apa? dia nampak anak dia nampak. Dia nampak apa yang tak ada tangan? Dia nampak benda tu lah. Dia seorang je nampak. Benda tu macam ni, sini. Tak ada kepala, tak ada tangan. Dekat mana? Dekat kedai ke apa? Dekat kedai. Dekat kedai Since Wani. daripada kena tu, dia nampak benda bukan-bukan. Yang tu satu, seekor lagi tu dia kata macam rupa perempuan. Perempuan macam pontianak kot. Dan dia nampak dekat mana? Kedai Wani lah? Malam lah, every night. Kalau dia pergi mana-mana lah. Kita orang sampai bawa dia pergi berubat, macam-macam. Lepas tu ada pantang larang sebenarnya. Pantang larang dia tu, contohnya, jangan pergi jauh-jauh. Sebab kan kalau orang Thailand, diorang kena cop pasport, betul tak? Betul. So ada every few months tu diorang kena balik Thailand. Tapi time tu pantang, tak boleh pergi jauh-jauh. Orang Thailand panggil naik cambo. Cambo tu van lah, van yang besar. So diorang naik tu. Mula-mula dah okey dah. For a few days tu diorang okey. Tak ada kena gangguan ke apa, alhamdulillah. Tapi lepas diorang pergi naik cambo tu, nak pergi balik Thailand tu, diorang tak bagi tahu mama. Sampai ke Gua Musang, jadi lagi. Dia jadi meracau dalam van tu. So tak boleh buat apalah. Kita orang pun jauh. Kita orang pun kat KL, diorang pun dah sampai ke Gua Musang. Tapi since daripada tu lah first and last kita orang, daripada tu lah kita orang last jumpa tukang masak tu. Kiranya dia dah balik Thailand tu, dia tak balik sini dah. Tukang masak pun lari. So benda tu adalah berpunca, mungkin lah kan, berpunca daripada orang dengki, orang yang hantar. Betul? Tapi efek dia kena sampai ke tukang masak. Betul. Dan juga anak dia tu. Betul. Sebab family Wani susah nak kena. Family Wani susah nak kena. Wani tak nak cakap besar, tapi Wani sendiri tak pernah nampak. Wani sendiri tak pernah jumpa. Kalau sekadar ganggu tu, ganggu biasa-biasa je lah. Macam tu. Macam ada satu kes tu, kedai tengah buka ni kedai lain pula lah, tempat lain pula. Kedai tengah buka ni, tapi tak ada customer langsung. Kita orang macam, kita orang relax je. Lepas tu ada satu customer regular mama ni, yang mama sudah datang makan, dia cakap, Kak, tak buka kedai ke? Tapi kedai tu, kita orang tengah buka. Kedai tu kan, korang faham tak? Ada lampu lilak-lilak, warna-warna apa semua. Tapi dia datang kat mama, tak buka kedai ke? Tak sihat ke? Mama macam pelik. Tapi mama tak cakap lah. Mama cakap macam, kurang sihat sikit. Dia kata, macam sebelum ni kakak saya, dia boleh nampak lah benda-benda halus ni. Dia cakap, kenapa kedai mama tutup ni? Kenapa kedai mama tutup ni? Cakap, mama tak tutup, mama buka ni. Macam tu lah. Kita macam, nak buat apa ni? Kita buat apa ni? Tapi lala kita orang tutup kedai je sebab mama tak ada customer. Dekat, boleh tak
nak tahulah kedai Mak Wani dia dekat mana? Dia memang sebuah kedai ke, dekat Short Lot ke, ataupun Medan ke, macam mana? Kalau yang sebelum tu, yang masa tukar masakan Thailand tu, Okey. yang tu dekat kedai warung-warung je. So mana kata banyak kedai-kedai dia style Medan selera ke macam mana? Bukan? Bukan. Yang ni macam kedai warung-warung biasa yang kayu. Okey. Tapi yang tu memang kalau ikutkan dia ada banyak kedai. Tapi kalau untuk tom yum, 2 kedai je buka. Okey. 2 kedai je buka. Kalau untuk yang Tak nampak tu? tak nampak tu dekat food court. Oh, food court. Food court. Oh, kalau kat food court ni maksud dia Banyak. banyaklah kedai. Cuma Lagi satu, food court tu pula bekas tanah kubur India. So bayangkanlah macam mana Wani cuci pinggan hari-hari kat belakang. kena kacau lah. Tahu yang tengah kacau lah. Pekerja mama akan kacau lah selalu. Food court tu dia, setahu aku food court ni dalam mall. Yang aku Betul, tahu lah. betul, Kalau betul. macam Wani dalam mall lah. Tak lah. Dia? Food court tu baru. Dia macam kat uptown macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Dia food court tu baru. Diorang tak tahulah diorang macam ratakan tanah. So tanah semata-mata kubur. food court sahaja. Betul-betul. Oh, macam faham. Dia nampak kedai Wani tak buka. Tapi dia nampak Mak Wani ada. Sebab kita orang duduk lepak dekat depan tu. Biasalah kalau tak ada customer kan duduk lepak je. Tapi maybe customer tu ingat kita orang tengah lepak saja-saja. Sebab kan kedai lain buka. Yes. Maybe kita orang, dia ingat kita orang datang nak makan je kot sebab kedai tutup. Okey. Macam tu lah kot. Aku pernah ada lah. Benda ni bukan berlaku kat aku. Okey. Cuma member aku dia buka kedai juga. Dan dulu aku pun buka kedai juga. Family aku buka kedai. Dan family aku ni dia kalau boleh dia tak mau ada pasu bunga dekat depan kedai. Tak nak pasu bunga. Ada pasu bunga. Ada maksudnya pasu bunga. Ada pokok bunga. Ada pokok bunga macam ni. So dia tak mau ada pasu. Sebab apa? Sebab apa? Sebab orang boleh pergi letak benda tu dalam pasu bunga. Okey, contohnya bunga ni kan, pokok bunga. Okey. Pokok bunga, kita angkat macam tu. Ada kita benda. letak, tanam, pop, kita letak. So kita tak perasan. Betul. Kita Betul. habis Tak kuat kita terfikir. pergi siram je. Kita takkan terfikir. Cuma benda tu berlaku dekat kawan abangku. So abangku pun cerita kat family aku dan family aku pun memang tak letak pokok bunga. Tu aku cuba tanya Wani macam mana dia punya kedai apa semua kan. Wani tak pergi berubat ke untuk cek benda tu? Adakah dia tanam ke ataupun Setengah orang kan dia suka tabuk duit shilling. betul? Oh, di Tabuk siling duit betul. shilling. Betul. Tak, kita orang lepas kes tu, mama ni kan dia jenis tawakal tau. Mama ni baik sangat. Walaupun orang tu buat dengan dia berkali-kali, mama macam, yalah, tak apalah, rezeki kita bukan kat sini, tak apalah. Macam aku sebagai anak ni, aku macam, macam tu. Tapi tak ada apalah. Dia macam malah nak ambil pot dah. Mama kata biarlah Allah yang balas, biarlah Allah yang balas. So macam, tapi kita orang tak okey pun dengan yang tu, owner tu. Sampai sekarang tak okey. So sampai sekarang dah tak buka kedai tu. Tak ada dah. Sebab mama macam tak apalah, mama rasa ni bukan dunia mama. Okey. So macam tak apalah, fahamlah mama. Alright. So itu mungkin berkaitan dengan perbuatan orang kan. Betul. So kalau macam ada ke yang kena betul-betul dekat side Wani sendiri? Okey. Kena kacau ke? Kalau Wani tak ingat, tapi Wani adalah masa Wani kecil-kecil dulu. Okey. Masa Wani kecil-kecil, Wani balik kampung, biasalah balik kampung family kan. Macam tak tahulah, Wani punya family ni jenis macam orang sekeliling boleh senang dengki, orang sekeliling senang benci, orang kata. Okey, macam hari tu beberapa tahun lepas, tak ingat bila, time tu Wani kecil lagi, kita orang balik, kalau every time kita orang balik raya, mesti akan benda jadi. Akan ada benda jadi sampaikan kita orang tak dapat nak raya dengan tenang dekat kampung Pahang. Problem lah. Betul. Okay. It could be macam family Wani bergaduh besar. It could be macam ada benda gangguan lain luar rumah ke dalam rumah ke apa. Memang selalu jadi. So kita orang sampaikan decide macam tak nak balik kampung. Sampai sekarang. Macam tak nak decide balik kampung dah. Okay, Kalau nak balik kampung pun maybe raya homestay ke. Okey. Pergi bercuti Canberra Highland ke, macam tu tak nak balik kampung. Kalau nak balik bukan hari raya, bukan time nak raya. Itu first. Ada satu hari tu, tak ingat tahun bila, malam raya. Malam raya tu
kita orang of course lah malam raya bersukaria apa semua sampai lah lewat malam sikit tu tak tahu macam mana tiba-tiba ada benda dekat depan pintu kampung. Biasalah rumah kayu kan ada zinc je, dia tak ada atap ke apa kan. Betul tak? Okey. Ada depan pintu tu dia macam tiba-tiba pintu. Dia nak buka pintu. Tapi dia tak boleh buka sebab kunci kan. Tang dia buka. Tak boleh buka. Time tu pula mama ada 7 adik-beradik, seorang je lelaki sulung. Tapi yang sulung ni tak balik. So yang 6 ni semua perempuan. Dalam rumah. Dalam rumah. So time tu atuk seorang je lelaki. Kalau ada pun lelaki maybe yang kecil-kecil, anak-anak buah yang kecil-kecil tu. So perempuan ni kodrat apa je boleh buat, baca Yasin macam tu, dia sambil nangis-nangis depan pintu. Bayangkan pintu macam ni kan, kita orang kat depan macam ni. So duduk macam ni, datang macam ni, dia duduk macam ni. Lagi kita orang baca, lagi kuat dia nak Masuk. Nak buka, lepas tu dia lagi kuat dia marah. Bunyi. Nampaklah tutup pintu tu. Lepas tu biasa kalau kampung pintu kayu dia tu kan ada macam kecil je cermin dia tu. So boleh nampak lah bayang-bayang hitam tu, bayang-bayang gelap tu. Besar lah. Tak kata biasa. Okay. Nampak memang ada something lah. Memang ada something. Okay. Lepas tu lagi kita orang baca, lagi kuat dia marah. Macam dengar benda tu. Dengar. Benda tu dengar. Okay. Lepas tu kita orang baca, dia sekeliling rumah tau sebenarnya. Dia pergi sekeliling rumah. Dia cuba cari lubang kot. Dia cuba cari something untuk masuk ke rasanya. Tapi tak boleh. Lepas tu dah lewat malam sikit tu, ingatkan macam dah okey sikit, kita tenang sikit. Ada cousin ke makcik nak pergi toilet. Dekat kalau rumah kampung kan selalunya macam memanjang. Toilet kat belakang sekali, betul tak? Okey, kita orang pergi sana. Ada satu bahagian depan toilet tu memang zinc dia transparent je. Satu tu je transparent. Mungkin sebab siang cahaya tembus. Betul, cahaya tembus. Lalu situ bunyi macam tu, nampak atas kepala. Panjang rambut. Nampak rambut lah? Nampak panjang rambut dia. Memang mungkin diingatkan tu laluan masuk kot. Okay. Tapi sebenarnya tu transparent je, zinc transparent. Tengok dia macam nak masuk. Macam tu. Kita tipu lah. Kita tipu kiranya. Dia kena prank. Kita kena prank. Kita tahu kita orang ni kuat prank. Macam tu lah. Lepas tu dah patah balik sana tu balik. Tak tahu yang ni benda yang sama ke apa, tapi dengar bunyi tapak kaki yang ada gelang kaki. Bunyi macam ni. Bunyi duk tap. Tapi bunyi sambil ada tapak kaki. Macam bunyi, mama kata macam bunyi menari. Mama kata macam bunyi menari. Macam gigil. Okey. Mama kata macam bunyi menari. Bunyi pak. Bunyi kuat. Tapi kita orang tak boleh nak buat apa. Dah baca pun apa semua tak okey. Kita orang force ourselves untuk tidur. Kita orang paksa diri kita untuk tidur. Lepas tu kampung kan dah renovate sikit kan. Okey, bahagian depan kayu. Lepas tu ada lorong macam terowong tu. Lepas tu belah batu, which is tambah tu lah. Betul. Kita orang kalau setiap kali balik kampung memang kita orang takkan tidur. Kalau ruang tamu ni kan memang selalu tidur ramai-ramai, pasang tutup apa semua kan. Kita orang paling tak nak berebut tidur dekat depan lorong yang nampak tu. Sebab kat situ arwah opang ngatuk pasang langsir. So every night kalau nak tidur memang akan tutup lah. So takkan nampak rumah belakang tu, which is gelap gila lah kan. Sebab setiap kali kalau ada orang tidur depan tu, akan ada nampak bayang-bayang orang menari lah, akan ada nampak benda-benda lah. Kampung Wani ada something lah. Sorry dah tanya, Kampung Wani ada something lah. Kampung Wani maksudnya rumah tu. Rumah could be macam ada something. Biasalah orang tua kan. Katanya macam ada penjaga, katanya. Sebab tak tahulah boleh percaya ke tak ni. Wani pun macam 50-50 nak percaya. Mama kata rumah tu pernah ada orang masuk rumah tu nak merompak rumah tu. Tapi dia tak jumpa jalan keluar. Masuk dah tak jumpa jalan keluar. Tapi tak jumpa jalan keluar sampai kan dia sendiri call polis. Sumpah tak tipu. Ini jadi macam kat kampung aku lah. Asal? Kampung aku ada satu arwah ni. So arwah ni dia suka jaga lembu, jaga ni. Tapi kaya dia kaya sebab orang Toto dulu jaga lembu dia. Tiba-tiba ada satu perompak tu dia masuk, dia nak ambil duit lah. Sebab dia orang tua ni
dia suka arwah lah ni. Arwah tu dia suka tok duit dia motor, banyak duit yang banyak, suka tanah. Tapi ada satu perempuan ni bila satu hari dia masuk dia nak ambil duit tu, dah ambil ni, dia nak keluar nampak macam tanah kosong. Sumpah ini sumpah ini benda macam tu. Kat kampung aku sendiri. Betul Boleh Boleh ya. Okey, betul. Lepas tu sampailah siang orang kampung dah keliling lah dia. Sebab nak buat dia sebab dia mencuri. Tapi dia tak ada nak buat apa-apa dah. dia tak boleh buat apa, dia nampak kosong. Jalan keluar pintu pun tak nampak. Tak ada, dia nampak macam alam ni. Okey, lepas tu? Rupanya arwah tu memang ada penjaga rumah dia lah. So, itu betul, itu aku cakap. Sebab orang dulu ni dia banyak ilmu tau. Sebab Betul. ada yang untuk jaga, dia protect, jaga Diri dia. ada untuk jaga barang-barang dia macam benda. Yes, betul. Macam Kebun tanah-tanah semua, kebun yes. dia, betul. Kadang-kadang ada satu cerita ni, dia ada kat rumah, tapi bila orang tu ronda, dia ada kat benda juga. Oh yes, faham. Oh. Itu kat kampung aku banyak benda-benda tu. Tak macam itu aku bukan seram. Tak pernah invite. Ui, sampai tahap tu Ya. So kalau ngatuk ni kita tak main-main sikit lah. Oh, selalu orang Pahang lah. Tapi atuk orang Kelantan. Orang Kelantan. Macam menarik pula kampung dia. Masa macam nak pergi je. Kan? di kampung gulu. Betul ni, sure nak pergi. Sebab kita orang punya side family, okay, contoh macam Wani ada bakal suami. Bakal suami? Contoh Wani ada kahwin dengan seorang lelaki ni. Lepas tu Wani bawa dia pergi beraya. Malam, bukan beraya lah, balik kampung lah, hari biasa ke apa. Malam tu, nak tidur tu dia tak boleh tidur. Mesti akan ada benda jadi. Every pakcik ke, abang saudara yang baru masuk family ke, mesti akan kena. Okey, kat sini nampak sangat batalkan niat korang, jangan mengorak Wani, okey? Jangan mengorak Wani, okey? Boleh. Tidak mesti lah, tak mesti. Kalau korang beraya, pergi kat lain, jangan balik kampung. Sampai sekarang Sampai sekarang dia macam tak tahu lah, mungkin dia nak menguji kot, tak tahulah. dia mungkin orang baru. Dia macam orang baru. Kadang-kadang dia Betul. nak test ilmu. Kuat ke duk. Betul. Ui. Macam ada kakak sepupu kita, dia kahwin lah kan dengan seorang lelaki ni. Ni baru jadi rasanya last year ke 2 tahun lepas. Okay. Dia tidur dalam satu bilik ni dengan yang lain, which is biras je lah, lelaki. Bangun pagi, kan biasalah kalau zinc kan zinc saja, lepas tu ada kayu kan. Nampaklah ada benda bergayut kat atas tu. Dia punya apa? Apa Ada ni? benda bergayut kat atas tu, tapi tak ingat. Lelaki dia yang nampak. Lelaki dia yang nampak. Memang selalu kena lah. Abah pun pernah kena juga dulu masa Wani kecil-kecil. Betul lah, mungkin ada penjaga je kan. Kalau Sebab benda-benda macam tu lah. lagi-lagi dekat kampung. So dia memang macam tu lah. So kita tak nak kata apa lah. Tapi bila cerita yang tu, teringat juga kampung Reef. Rumah merah tak silap aku dekat Perak. Rumah merah tu lain. Rumah merah. Tak silap aku lah. Rumah merah kau rumah kuning tak kan. Tapi Reef cerita, kampung dia ni dia 2 tingkat. Jarang lah orang nak boleh naik tingkat atas. Sebab tingkat atas tu banyak dia simpan barang-barang yang antik. So sampai sekarang tak sampai lagi dekat dia punya kampung. InsyaAllah nanti one day kita pergi kampung Wani ke kan, ataupun kampung Rifle tak tahu. Tapi best lah, best cerita Wani. Sebab paling tak expect tu, pencuri masuk sampai kena call polis. Tapi yang aku punya dia orang kampung dah keliling sampai siang. Dia Sampai masuk siang? Malam sampai ke pagi lah, sampai siang. Okay, so thank you Wani untuk atas cerita yang Wani kongsikan. Ada lagi tak? Ada. Yang mana? Ada nak share? Ada. Ada? Ada lagi. Tapi jangan habiskan kat Oh, sini. jangan Jangan. habis. Kita akan mungkin untuk Next. sambung, kita akan next panggil seorang-seorang ke macam mana. Sebab best cerita Wani, aku tak pernah dengar. Betul. Benda yang aku tak pernah dengar. Thank you so much untuk pengkongsian ni. InsyaAllah next kita boleh invite Wani. Kalau hampa nak part 2, kita boleh panggil Wani. Kita boleh dengar lagi panjang dia punya cerita. So next kita akan bagi ke talent seterusnya, iaitu Pika. So thank you so much Wani. Alright.
Asal tu. Cepatlah. Ada apa-apa? Pika okey tak? Kau okey je. Normal. Sumpah. Asal ni Allah. Kenapa? Okey je. Sumpah macam hantu. Sumpah macam tu. Kita dah tengok dia lain. Asal sebab buka lens kot. Buka lens. Asal tu. You tak suka je. Ingat dia gelap. Bika memang gelak macam tu Ya, betul lah Pika. Betul lah. Kenapa? Okey betul eh? Betul, okey je. Alright guys, so sekarang ni kita bersama dengan Pika. Okey Pika, boleh ke kita nak dengar kisah seram Pika ataupun pengalaman seram yang Pika lalui? Sebab tadi kita dah dengar Wani, kisah apa semua kan. So now Pika adalah teller yang terakhir, jadi kita nak dengar sikit, boleh? Boleh. Ada tak kisah seram? Ada? Betul. Ada je. Kenapa? Ini aku. Asal tu. Nanti je tak seram, nanti je lawak. Tolong jangan buat muka. Okey. So ada? Ada. Alright, so untuk kisah pertama ni. Hai cameraman. Hai janganlah kau nak tengah. Cameraman nak konon. Okey, so untuk kisah pertama ni, Pika nak bagi tajuk apa Pika? Tajuk dia... Aku pun takut. Bukanlah. Mika okey je, selawak. Tajuk. Cerita ni waktu Pika umur 16. Okey. Waktu itu Pika tingkatan 4. Lepas tu time tu sekolah Pika ada spot check. Spot check rambut lelaki lah. Lepas tu banyaklah lelaki kat sekolah tu rambut kena potong botak. Lepas tu bila rambut tu diorang dah kena potong botak, Pika asyik Jasha cakap macam, ish macam toyol lah rambut kau. Asal rambut kau botak tu, tak lawa macam meatball. Pika cakap macam tu apa semua. Apa benda budak meatball ni? Jangan gelak tolong. Tak tahu meatball okey. Lepas tu Pika ajak lah diorang cakap macam toyol sampai dah habis sekolah. Lepas tu sampai dah timing nak balik lah. Lepas tu bila nak balik tu Pika macam dah penat sangat kat rumah. Pika tidur. Before this Pika tak tidur petang. Tapi time tu Pika tidur petang. Pika tidur petang apa semua. Lepas tu Pika tertidur. Lepas tu Pika bangun waktu tu maghrib. Lepas tu Pika mandi-mandi apa semua. Dah settle mandi apa semua. Pika nak tidur balik malam tu. Waktu tu Pika tidur. Dah tidur Pika dah mandi apa semua. Pika tidur. Lepas tu nak tidur tu apa semua. Tiba-tiba macam dalam pukul 3 ke 4 pagi macam tu Pika terjaga. Pika dengar macam ada orang ketuk-ketuk macam nak buka pintu lah. Pintu Pika duduk flat. So macam bilik Pika tu dekat dengan pintu tau. So pintu bilik ke pintu rumah? Pintu rumah. Okay. Tapi dekat lah dengan pintu bilik tu. Pika tidur orang tamu lah. Tak, Pika dalam bilik tapi pintu bilik ni dekat dengan pintu ruang depan. tamu tu Sebab lah. tak besar pun ruang tamu dia. So dengar bunyi orang ketuk-ketuk macam nak buka pintu tau. So macam Pika nak bangun lah tu. Waktu Pika nak bangun tu rasa macam badan Pika tertindih tau. So Pika nak bangun still tak boleh nak bangun. Lepas tu Pika tengok tepi Pika ni langsir tau. Lepas Pika tengok langsir tu nampak macam ada budak kecil dia nak keluar pada langsir. Faham tak? Dia macam macam nak buka lah langsir tu. Dia macam tergapai macam tu, faham tak? Nampak bayang ke apa? Bentuk. nampak nampak bentuk. bentuk. Okey. Tapi kita tak nampak macam orang dalam langsir, macam nampak orang nak keluar faham tu. okey, Tapi right. budak kecil. Lepas tu Pika macam try juga nak bangun, Pika baca surah, lepas tu Pika dapat bangun. Pika pergi kat pintu. Tengok tak ada siapa. Tengok tak ada benda pun yang nak buka-buka buka-buka tu tak ada. Lepas tu Pika baca doa, Pika baring balik. Pika tidur. Pagi tu Pika bangun pergi sekolah. Pika ceritalah kat ustazah Pika. Dia bagilah surah-surah apa semua tu. Lepas tu Pika cerita kat mama mau pergi cari air apa semua kan. Lepas tu balik tu kemar-kemar rumah. Lepas tu baca sambil kemar-kemar rumah tu baca surah lah. Lepas tu dah baca-baca surah apa semua tu, diorang ajak Pika tidur rumah diorang. Sebab Pika tak tidur sekali dengan family. Pika dia orang tu siapa? Mama. Family Oh, lah. Pika tak ada duduk Pika rumah tak duduk tu. dengan family. So dekat flat tu mana seorang-seorang? Pika seorang. Form 4? Okey. Lepas tu Pika Pika cakap tak apalah, Pika tak tidur, Pika nak tidur sini seorang. Sebab Pika satu perangai macam kalau Pika dah stay tempat tu, Pika susah nak berpindah-pindah tau tak. Pika nak stay juga situ seorang-seorang. Lepas tu Pika cakap tak apa, Pika nak stay. Lepas tu Mama balik je lah. Bila Mama dah balik tu, Pika nak tidur. Bila Pika nak tidur tu, Pika bacalah surah. Lepas tu Pika dengar dekat dapur Pika macam orang hempas-hempas tau. Macam sudu, garfu, macam orang hempas, faham tak? Lepas tu Pika still juga baca doa. Lepas tu macam
yang buatkan Pika lagi takutnya, bila Pika baca, lepas tu ada macam tangan budak jatuh. Faham tak? Tapi dia pegang lantai. Kira pintu bilik Pika ni nampak dapur juga. So bila jatuh, nampak macam budak tu tangan dia macam dia tahan dia nak jatuh. Faham tak? So Pika nampak tangan ke nampak bayang ke macam mana? Pika waktu yang kat dapur tu Pika nampak tangan. Kira malam tu yang Pika nampak badan dia. Cuma malam tu dia macam jatuh, lepas tu tangan dia macam ni. Macam dia tahan dia nak jatuh. Faham tak? So Pika nampak tangan dia gelap apa semua. Faham tak? Tapi tangan budak kecil. Muka semua tak nampak tangan. Time tu Pika dah takut dah. Lepas tu Pika call balik mak Pika, suruh ambil Pika. Tapi time tu Pika jadi macam badan macam ni, macam lembik. Faham tak? Macam orang tu buat macam tu. Lepas tu mama ambil, mama bawa balik, baca surah apa semua. Tu esok ni Pika dah okey. Tapi step dah tu baru Pika tidur pula. Pika duduk dengan mama. Okey. Kan Pika cakap macam bunyi sudu apa semua, macam empas-empas kan. Pika pergi cek tu ada tak? Pika tak cek kan. Sebab Pika biar je. So dia kan jatuh. Pika biar je lah. Lepas tu Pika baca je lah juga surah apa semua. Sampailah benda tu yang terjatuh. Faham tak? Sampai dia yang jatuh. Okey, sampai benda terjatuh and then family Pika datangan. So adakah time tu Pika sedar atau tak sedar? Pika sedar je, tapi faham tak bila macam Pika cerita balik Pika rasa macam macam benda tu real ke tak? Tapi benda tu sebenarnya real. Faham tak? Faham. Macam kita bawa benda tu. Okay, and then? Habis lah. Habis dah? Itu je. Kan dah cakap waktu Pika dah okey. Okay, lepas tu? Dah okey, dah sihat. Normal lah sekarang. Je. Saya nak cerita tadi yang meatball tadi. Hantu tangan tu je. Hantu tangan je? Serabutnya. Hantu sekolah. Hantu sekolah. Benda tu daripada sekolah. So ejek orang. Lepas tu baca benda tu ikut. So pengajaran dia jangan ejek. Dengan tidur maghrib. Jangan tidur maghrib. Tu je lah cerita dia. Seram dia tu kat mana tu sebenarnya? Seram dia nampak tangan dia. Tahu tak tangan dia jatuh? Pika tak pernah nampak hantu. Tu so first time. bila Pika cakap, Pika baca surah, lepas tu dia jatuh. Hantu tu jatuh. Hantu tu dia jatuh lah. Dia ketemu. Okey, nak tahu yang tangan dia tu nampak sebab kan takut kan? Seram. So macam mana dia punya seram? Tak, tangan dia macam tangan budak biasa je tapi warna hitam. Dia tak tengok hamnya getak lagi tu. Habis itu je. Itu je. Tak ada kisah seram yang lain. Asal tak seram. Seram kat mana korang nampak tangan? Nampak tangan dia je. Tu je nampak tangan dia je. Masa dia jatuh tu lah? Tak. Lepas Pika dah call Mama. Lepas tu, bila Pika dah call Mama tu, lepas tu staff Pika naik atas. Okey, teruskan. Aku tak boleh lah. Aku ada jawapan lain aku nak bagi. Aduh. Okey, teruskan. Lepas tu, bila dia dah jatuh, okey. Dia dah jatuh, lepas tu staff main lah ambil kat rumah. Lepas tu, Pika tak tengok dapur pun. Pika terus jalan keluar je. Faham tak? Benda tu kat dapur. Masa dia jatuh tu, Pika macam tengok je tu, lepas tu caw macam tu. Tahu tak? Pika tengok, lepas tu Pika terus call Mama. Lepas tu Pika dah tak berani nak tengok kali kedua ke apa. Pika tak nak tengok dah. Macam tu. Okay, so takkanlah Pika bila Pika dah pergi. Ini betul. Ini betul. Okay, dah lepas Pika dah pergi tidur rumah family Pika kan. Takkan Pika dah tak pergi dah rumah tu? Tak, Pika tak pergi. Sampai sekarang Pika tak pergi. Pika bagi orang sewa. Tapi orang tu pun tak ada pun dia kena kacau. Pika je. Sekarang ada orang sewa ni? Ada. Ui, dia dah kena bagi orang sewa. Orang tu tak ada kena apa-apa pun. Sebab dia tak ejek orang. Okay, so Pika, boleh kita pergi ke cerita seterusnya tak? Tak ada cerita. Tak ada cerita. Tak ada cerita. Pika tak pernah kena hantu pun. Ya, tak semua. Hang tahu kenapa dia tak pernah kena hantu dulu? Sebab apa? Sebab dia sekolah dulu lain. Kenapa dia pergi sekolah dulu? Sumpah. Okay. So guys, itulah penutup kita untuk konten podcast seram kali ni. Menarik. Dia seram juga, dia seram Pak Meatball tadi. Serabut lah. So, thank you so much kerana kongsikan cerita yang
seram komedi. Berbaloi Komedi tak? seram. Berbaloi tak panggil? Berbaloi. Walaupun sekarang pukul 3 lebih kan. Kalau aku tahu aku dah lama dah tadi. See you. Alright lah guys. So itu je lah konten kita untuk kali ni. And thank you Pika dan juga talent-talent kita yang lain. And insyaAllah yang mana hampa nak part 2, saya pastinya untuk Pika tak ada part 2 saya rasa. Hampa tak Tak. hampa nak dengar lagi Tak kau. tahu lah ni ikut musik-musik kan. Oh, Gua ada cerita baru. betul. Dia cerita Ah. benda sama meatball lah. Tak tahulah. So, harap apa yang jangan konten ni. Jangan lupa support guys. Jangan lupa support talent-talent Nasfa. Dan kita jumpa pada next episode guys. Bye-bye. Assalamualaikum.